Okey. Cak. Woo. Yap guys. Yap lah. Hah? Baru dapat on. Ya, dari tadi coba. Yap guys.
Sekejap guys, lagi carut tu. Dari sejam ngatur tu. Si dapat masuk. Tok bawanya dapat masuk. Oh, ada masalah lah. Oh, dapat masuk. Awal pagi dah mecah mood. Lawanan di antara pasukan KB Miri Landas dengan DPPC, Akademi DPPC. Serangan awal yang dilakukan oleh Sida Akademi DPPC tu. Baru. Kita orang kata lawan WSL. Lawan tu 2 kali menang. Bagi kucing kita. InsyaAllah lawan tu Dan rezeki yo. hidup game tu. Jadi itu hidup gol sip. Besok kita orang lawan saya. Oh, esok kan jangan langgar lah. Dia offside playmaker. Kau main hotel ngai baun tengah. Hidup Tengah banila kau. Nombor 6 tu dia Gudip Palu. Dulu itu meletakkan nombor 6. Mau 5. Nombor 6. Oh, itu flanker. Bila jimat. Bijak mereka flanker. Striker pandai mencuri ruang. Oh, gol! Di PPC. Tergugat nak. Tapi kenaan hadiah kah? Bayar hadiah kah? Main pusingan pertama. Bayar tu. Bayar. Gantian 500. 1-0 di PPC. Saya kan TV. Eh? Kuning kan? KB kuning, sorry. KB kuning tak? Tak ada. Merah. Yang skor. KB. Yang merah ni. Terbalik color guys. Aduh, sorry. KB yo. KB control game. Sorry. Dah. Tulen. Yo. KB 1. Oi. Agak buat setting. Jangan biasa ya. Place biasa mak. Gol College Vocational Miri Landas Yatim tadi dijaringkan oleh pemain gerakan Jesse nombor Supply. Ayat. Ahmad Faris Ashabin bin Ahmad. Ashabin bin Ahmad nyaringkan gol pertama untuk KB Miri guys. Kan. Minit ke-6 jaringkan gol pertama untuk pasukan KB Miri. Di PPC mengaturkan dapat dipatahkan bol di sia. Ada masuk lawan DPP. Esok lawan tu. Ikut lawan tu. Bagi FN. Esok lawan tu. Ya. Ya adalah isi dia tanggung top. Ataupun ya. Tok nombor 2 ni tu. KB ni. Kita Wang top. Ya tak, kita masa Dekat gila mau. Semua 5 tim yang kalau dekat. 23, 22, 21, 20, 19. Itu lah ya. Itu bola naik tangga penjaga ni. Petang pula lah yang paling obvious. Match kekit lawan Sapian ni. Minta sampai petang kau. Sampai petang. InsyaAllah. Esok memang dia Terlepas satu perlawanan pertama pagi tadi guys, admin setup ada masalah di setting kita dek. Saya dapat online terus. Memangnya lepas hujan memang ada masalah admin di UPM tu. Katutnya akan efek gitu lah. Benap memang kok.
Oh, tok kau. Menang ni. Nah, banyak. Dunia pukul berapa main? Petang lalu pula. Last game. Pukul apa? 3, pukul 4. 3.30. Pukul 3. Kira pukul 3.30 ha? 3.30. Kalau ikut dalam jadual. SFC belum main kau Min. Pastok nak? Petang pula. SFC. Siapa yang meet? Petang. Lawan dia pula. Petang pula. 1.30. Gol kedua guys. Nama belum ada tu. Gol kedua daripada Kevin Landas Yakin tadi dijaringkan oleh pemain gerakan jersey nomor 11 Muhammad Rafiq Ridwan bin Abdul Rahman. Rafiq skor. Sampai pagi terus hebat. Sampai pagi. Lagi serangan daripada KV kali tu guys. Garang sedap pagi tu. Okey, tidak perlu ingat, esok tidak akan bertemu dengan pasukan My Team di perlawanan terakhir di stadium pada hari esok. Tok mungkin akan jadi penentu untuk kejuaraan di Bintulu tu pula. Untuk mencari siapa yang akan bertahta di Liga Under 16 PLK untuk Petronas Youth Championship Close. Lawanan ujung pada esok hari antara My Team X Mekai bertemu dengan KV Miri. Tapi hari itu perlu diselesaikan juga dengan kemenangan untuk mengukuhkan lagi kedudukan. Wak Ima setidaknya lagi bergigit dengan My Team untuk perebutan tahta pada minggu tu. 2 game yang memerlukan 2 kemenangan guys. Semua tim untuk memastikan setidaknya layak mencari 3 terbaik untuk grand final pula. Gugakan Rafiq tadi bersalam dengan admin, datang-datang tak bersalam, ada berkatnya di sia, dapat skor. Kali tu cubaan dihalang di sia guys. Okey, admin belum ada nama tu sebenarnya. Memang kita ada kacau pagi tadi. Si dapat on live on time. Jadi admin Musin 3 kali padang akhirnya berjaya untuk sambungkan kita ke udara. Alhamdulillah. Ketua pasukan Rafiq untuk KV Miri di sia. Baru 16 tahun lagi jauh perjalanan Rafiq tu. SSC dah kah? Udah Mia. SSC menang 1-0 tadi bertemu dengan Ebara. So SSC memang udah ada memperbaiki kedudukan setidaknya.
Kevin Keegan kerja di Bintulu, diam di England. Oh. Ni Coach Keegan tu. Saya ada di situ guys. Kelaknya datang, kalinya bawa balik kerja malam tu. Serangan lagi sekali dilakukan di situ. Menusi Carlos. Bermain di sia. Min Lithuanian top berapa dah? Apa macam ni cerita ya? Tugakan daripada Alexter. Masih lagi Rafiq kepada Alexter di situ. Belum ada nama komplit di situ guys. Rafiq bermain dengan Alexter, 1-2 yang cantik. Coba untuk menembusi dari sebelah kiri. Leren terus. Oh betul. Siti Noain, terima kasih. Tu antara info-info antara yang terbaik jugalah untuk kita orang. Nangga dalam website untuk kedudukan semasa guys. Admin lagi carut masa tu guys. Perlawanan rancak masa tu. Tugakan di situ. Water break. Masin sekan sian ini berjemur. Simun si berjemur si ada live. Okey. Okey, kawalan bola daripada Alexter antaran ke tengah.
mencari Rafiq di sia. Sekali lagi cubaan, belum lagi Rafiq. Membuka balik pada Alexa. Tendangan cantik Alexa. Gol ketiga untuk KB Miri guys. Edwin belum settle lagi senarai nama tu guys. Aduh. Gol ketiga College Profesional Miranda siap tim menjadi pemain menggunakan jersey nomor 7 Alexa Anajada. 3-0, 18 minit. Betul-betul mengganas KB hari tu. Udah boleh simpan pemain pakai hari esok guys untuk deciding. Tok mungkin antara barisan-barisan yang kita boleh mada on apa tu mada? Kira barisan terbaik setidaknya lah. Okey. Carlos, sekali lagi tendangan daripada Carlos. Ni Afin main Afin ke? Ada Afin main. Untuk pasukan DPPC. Main atas Afin. Lepas. Coba untuk memasuk Malaysia. Hafiq. Sepakan percuma. Dijatuhkan Malaysia. Macam Zafan di sini tadi guys. Rafiq akan mengambil sepakan tu. Rafiq. Tinggi tendangan daripada Rafiq. Alan bola daripada John Sebastian naik ke atas. Hantaran terus. Alexa. Andika nombor 10. Nombor 10 ada dalamnya. Lepas penguasaan bola daripada KB Miri. DPPC cuba mengatur gerakan. Dipatahkan di sia oleh Drake. Pada Juan membuka ke sebelah Nun. Mestinya kepada Rafiq. Mencari Andika di sebelah Nun. Selamat pagi Demiri. Selamat pagi Ashraf Firkan. Taran masuk untuk KB Miri guys. Sip pergi tangga U14 kah? Alah. Lepas lagi Rafiq.
Hantaran lintang ke sebelah tu. Nombor 10 ya. Ahmad Faris. Ahmad Faris Ashavin. Corner gig sekali guys. Kelak tangga U14 gig. Alah kejaya. Baru je on live di situ. Aduh pergi ke sini ni. Akan daripada Carlos offside di sini guys. Tinggal 4 minit lagi. Leicester pada Andika di sebelah nun. Terlalu tinggi bola hantaran daripada Leicester. Hamas. Okey, pada Johan Sebastian. Okey, pada ditangkap kemas oleh Camelius Aldo. Penjaga gol daripada BBBC. Ait ke atas mencari Ahmas. pada Johan Sebastian.
Alan bola di situ oleh Azirul kepada Lexter bahagian tengah. Buka ke tepi sebelah nun. Mencari Andika. Ahmad Mujahid. Okey, mungkin ada pertukaran jadual. Okey. Admin si pasti hari esok guys. Live si berbayar guys. Masa sendiri. Pakai tangga kita orang. Sama-sama nangga kita. Ya latih live si berbayar. Mana? Oh. Mundeko tinggal 10 saat je lagi. Ambil je players tu. Patutlah. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 3-0 KV Mirim dahului DPBC, Akademi DPBC dengan 3-0. Allah 7, 10 12, 14, 19. Enol, ada. My team ada live.
Lepas tu game My Team lawan WFL. Okey. Yap. Belum settle lagi. No internet? No worries. Your music's always with you. With Spotify Premium, your playlist follows wherever you go. Get 3 months for ringgit now and listen offline anytime. Check the banner to learn more. SSC lagi siapkah? SSC tu. Macam mudah bergerak aku dah SSC. Saya dah ajak baju oranye, baju merah. Lepas tu kita akan off dan on balik guys. Okey, teruskan perlawanan separuh masa kedua pada pagi ini di antara pasukan College Profesional Miri Landas Yapti menentang pasukan Akademi DPCC dengan kedudukan semasa College Profesional Miri Landas mendalui dengan jaringan 3-0. Oh, masa kedua.
Ada pertukaran di situ. (17) masuk. 15 masuk. Fitri dan bagi seorang tu 15. Claudius Jalong hadir. Terima kasih Claudius hadir. Dimulakan separuh masa kedua. Sepertinya Andika ada di situ. Revenis keluarkan bola ya. Tahan masuk untuk Sida di BBC. Akan diambil oleh Amirul Zakwan net ke atas. Terlepas penguasaan bola kali itu. Dapat balik kepada ya. Tenangan terus. Pada Ferdinand tadi. Kawalan daripada Rafiq. Kena tangan Alexa. Alexa dan Rafiq merupakan pemain tengah yang versatile untuk pasukan KB Miri kini tu guys. Okay, Alexa dengan reverse-nya, dengan lincahnya di sia. Rafiq dengan intelligent-nya di sia, create space. Tinggi tendangan percuma tu. Keluar mereka sepekan gol. KB Miri mengatur gerakan kali tu. Tadi pakai helmetnya sia. Aduh. Awal pagi dah stres guys. Udah kok. Mau ambil masa bertenang kejap. Bahkan sudut guys. Afiq. Ada tolakan tadi. Sepakan percuma guys. Diberikan kepada pasukan DPPC. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam Kaja Daras. Tolong Nancy Deng ada kala ada. Tolong buat ya lo link kan sidak tolong. Untuk jadual-jadual pada pagi tu. Hari tu lah. Dah di post juga Korea jadual. Tanggal lah hari Sabtu. Sepakan percuma.
Corner guys. Rafiq akan mengambil sebelah kantok. Leron. Akan daripada Carlos tadi guys. Okey, pasukan Akademi DPCC mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 12 Afin Hami Amrin bin Jafri dan masukkan pemain menggunakan jersey nombor 8 Muhammad Syahril bin Pendi. Apin keluar, Muhammad Syahril masuk. Bahkan sudut lagi sekali untuk KV. Lagi sekali corner. Alves. Alexter kaya? Alexter. Pada Rafiq. Ui, tandukan Rafiq tadi tersasar. Bola dapat kepada Rafiq kali tu. Membuka kepada Alves. Okey. Dapat pada Venice. Okey. Serangan dari sebelah kiri lagi menerusi Johan Sebastian naik ke atas. Masih lagi Johan bermain dengan Lexter tadi. Tahan ke tengah bola ya. Lexter. Leron terus dapat dihalang oleh Revenus. Dua mereka lontaran masuk untuk pasukan DPPC. Dan akan diambil oleh Ferdinand. Cantik gerakan. Ada daripada Amirul Zakwan naik ke atas. Gerak dari sebelah kiri kali tu. Rafiq. Dan ke atas Rafiq. Mencari Carlos. Backup daripada Rafiq. Antaran balik Carlos menjadi rezeki Rafiq kali tu. Membuka perlawanan pada Lexter.
kepada Elvis lagi sekali dari tepi. Dikeluarkan oleh Ferdinand. Dia memberikan lontaran masuk untuk pasukan KV Miri. Pertukaran lagi guys. Pasukan Akademi DPCC mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 20 Labihan Khalid bin Nur Saidin dan masukkan pemain menggunakan jersey nombor 7 Muhammad Alias bin Matala. Muhammad Alias dimasukkan untuk pasukan DPPC. Revenius pada Alexter. Cantik Alexter bermain dengan Alves di situ 1-2. Offside Alexter di sini. Ui. Alves, Alexter. Ferdinand. Dan ke atas Nasim tadi. Sebelas minit tu dah guys. Tiga 0. Belum ada jaringan di separuh masa kedua. Okey, itu gerakan. Oh, cantik. Dijatuhkan guys. Sepakan percuma dan mungkin akan dilayangkan kad kuning pemain tu. Kena menjatuhkan Ahmas di sini. Kad merah. Kad merah dilayangkan kepada Muhammad Aidil. Aidil kena kad merah. Perintahkan keluar padang dan sepakan cuma untuk pasukan KV Miris tu. Mat. Gelok kena sok sebenarnya kan. Rafiq akan mengambil sepakan tok guys. Bijak kena sok. Rafiq! Woi, bola terkeluar daripada Rafiq. Duduk tepi Nundel. Terselamat pintu gol Sidak DPPC hasil usaha Aidil tadi. Alves 1-2 dengan Lexter, naik ke atas Alves. Tahan ke tengah mencari Ahmas. Okey. Oh, dapat ditangkap kemas oleh penjaga gol iaitu Camillus Aldo. Bukan gol. 13 minit. Ada pertukaran yang akan dilakukan oleh KV Miri selamat lagi. Serangan daripada Rafiq. Okey, 1-2 di situ. Alexter Almas. Okey, masuk. Gol dijaringkan oleh Ahmas rasanya. Okey, gol kedua Ahmas guys. Gol Profesional Miri landas yatim dijaringkan oleh pemain menggunakan jersey nombor 10 Ahmad Faris Ashabin bin Ahmad.
Paris skor. Miri juga membuat pertukaran dengan memasukkan pemain menggunakan jersey nomor 8 dari anak Thomas Ubong dan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nomor 6 Muhammad Zafran bin Bek Usama. Oh, cantik tenaga tu, gol! Ashraf ah. Kacak gol daripada Ashraf tu. Woi. Bola gantung, guys. Bukan Ashraf. Reduan. Lagi Wan. 3 kali lagi Wan. 3 kali lagi. Ya bos sekali ya. Ada 3 kali lagi. Boleh Wan, boleh. Masukkan Kevin Miri melalui dengan jaringan 1. Support reduannya. Iya, aku pergi situ. Aduh. Water break, guys. Reduan skor. Reduan, bukan Ashraf. Masa makin hotspot aku situ, Mat. Kuat itu. Oh, lain aku si kuat. Dah lo, spot si berapa banyak. Tinggal lah. Ada, baru datang Coach Kigen. Siapa di BBC Miri? You lose but you win the fight. Okay. Family Miri bangga and Aiden keep up. Yes. Baca gol dah. Semangat BBC. Dan mengeluarkan pemain menggunakan jersey nombor 14 Ravenous Loras anak Rain. Ravenous keluar. Dan pemain baru dimasukkan. Admin benar-benar carut guys. Perlawanan pertama Ansik dapat on. Perlawanan kedua tu lagi belum stable lagi tu. Emosi pun lagi belum stable. Baru je aku live situ. Suruh pergi live Lanun ni. Macam ni. Bagi 2 badan eh. Lo elek lo. So slow. Si dapat. Tak dah fokus situ lah. Pak nak angkat bangku tu ke sini. Live seat berbayar. Ontawan masuk. Tu pemain yang mau dimasukkan tu. Adik Atoy tu. Macam Adik Atoy, Adik Beckham. Okey. Tangan lagi sekali daripada Fitri. Membuka permainan pada Gascoigne. Hantaran ke tengah. Tendangan daripada Gascoigne tadi. Dapat ditepis keluar oleh Camilius Aldo. Sepakan sudut untuk Kevin Miri. Underestimate keeper Kevin tadi. Tendangan daripada Reduannya. Nya fikir keluar si. Ya. Bolehlah Puskas. Ya, lu Puskas. Mengkelirukan. Mengkelirukan. Tendangan daripada Alexter. Trigger sidak Kevin dengan gol dia tadi guys. Rafiq balik kepada Alexter. Oh, dijatuhkan Alexter. Antara pemain yang perlu diberi tumpuan, Alexter nombor 7 dan Rafiq nombor 11 untuk Kevin Miri guys. Kevin Miri nombor 7, nombor 11 perlu diberi perhatian sebab sida dua antara pemain yang intelligent, combination play dan transition bola memang cantik daripada sida dua tu. Rafiq akan mengambil sepakan percuma tu.
Kau kan lah. Cantik tendangan daripada Rafiq. Wayo, Elvis terkena paha di sia. Macam ni yang memahar bola ya tadi. Terkeluar bola ya dan Aldo masih lagi terbaring di sia. Masih lagi menerima rawatan Aldo di sia. Mungkin ada rampuhan daripada Alves tadi. Alves pun terpaksa memahar ajak bola ya. Belum sempat untuk mengangkat kakinya. Mesti settle lah ya tadi. Masalah ya. Boleh jadi gol lah tadi guys. Okey, set dah hal. Okey, Aldo okey. Aldo lepas main. Balik. 4-1, 21 minit. Ada 9 minit lagi. Dan perlawanan seterusnya di antara pasukan My Team dan WFL. Perlu ada kemenangan juga daripada My Team tu guys. Untuk mengekalkan setidaknya berada di tahta liga pada hari tu. Esok cerita lain. Esok My Team akan bertemu dengan pasukan KB Miri untuk deciding. Cun juga jadual setidaknya bertemu. Tendangan daripada Alexter. Okey, melepasi palang tendangan daripada Alexter. Peter Tamin. Keluar lontaran masuk untuk Devi. Peter. Okey, Aldo dapat menangkap bola ya. Perlawanan yang akan berlangsung selepas ini adalah di antara WFL United yang akan menentang My Team XSMK Agama Igan. Perlawanan ini adalah perlawanan tumpuan pada sesi pagi ini. Jadi untuk kedua-dua pasukan diminta bersiap sedia terlebih awal. Jadi diminta peminat-peminat sukan bola sepak pada pagi ini bersiap sedia dan bersabar. Perlawanan ketiga sesi pagi adalah perlawanan tumpuan. Bah, perlawanan lain si tumpuan lah. Ada pemain masih lagi terbaring di sini guys. Gelombang. Okey. Wih, apa tu?
Alexter. Pada Rafiq. Cantik Rafiq. Belum dapat dihalang tendangan daripada Rafiq. Ini tu, oi, cantik gerakan daripada pemain nombor 3 tu guys. Apa tu tik? Dapat balik pada Alexter bermain dengan Alves di situ. Alves balik pada Alexter. Halang disia oleh Nasim tadi. Gerakan pada Peter, hantaran pada Rafiq. Masih lagi Rafiq pada Alves. Membuka kepada Alexter. Dalam kawasan di BBC kali itu tendangan tandukan. Okey, gol. Gol yang kelima untuk KV Miri guys. Serangan yang dilakukan oleh Muhammad Fitri. Dari sebelah kiri masuk ke tengahnya. Okey, sebab ada permainan di sebelah kanan yang perlu masuk untuk menyukupkan serangan di bahagian tengah. Dijaringkan oleh pemain menggunakan jersey nombor 17 Muhammad Fitri Haziq bin Muhammad Rizal. 26 minit. Cuba untuk naik ke atas. Tahan ke tengah mencari Ridwan di sia. Okey. Tangkap kemas oleh Beverly. Kedudukan semasa Kolej Profesional Miri Landas Jatim mendahului dengan jaringan 5-1. Fitri. Tahan pada Mas. Keluar bola ya. Olan pada Alexter lagi sekali. Pemain yang kira steady tu guys, Alexter tu. Untuk umurnya, untuk ianya memang admin boleh ialah. Oh, satu flick di sia tadi. Bahaya daripada Amirul Zakwan. Terus dikeluarkan oleh Aldo mereka sebelah sudut untuk pasukan KV. Alexter akan mengambil sepakan tu. Rendah tendangan pada Alexter. Keluar dan berikan sepakan sudut lagi sekali. Pun ke debah pada Peter. Hantaran ke atas. Ke tengah di sia tadi. Fitri kepada Hamas. Pada Juan. Tahan ke atas Juan. Cari Alves di belakang tu. Peluang Alves ke tengah balik. Tendangan terus daripada Alexter. Tersasar tendangan daripada Alexter tadi. Cutback daripada Alves memberikan pada Alexter. Sikit lagi belum diinci kaca. Tapi terus disepak di sia. Okey. Selamat lagi sekali pintu gol Sidak di BBC. Serangan. Datang lagi Sidak Miri tu. Peluang pada Fitri.
Tinggal kurang 1 minit guys. Ada 10 saat lagi untuk 30 minit. Sepakan sudut. Mungkinkah untuk sepakan sudut yang terakhir? Kan diambil semestinya daripada Alexter lagi sekali. Alves mempunyai potensi sebabnya Freeman di sia. Freeman. Aduh, rendah. Clearance terus dibuat. Tamat. Sepenuh masa kedudukan Kevin Miri menangi pasukan divisi Akademi divisi. Okey, kita off lo guys. Kita on balik. Admin mau settle ada sikit-sikit hal tu. Alright. Okey, bye. Kata kita on balik. Perlawanan kedua pada pagi ini di antara pasukan College Package